Pergi ke sungai mencari manikam. Manikam dibentuk menjadi gelang. Diulang tahun 56. Rukun negara kekal dijulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam memperkasa rukun negara. Terima kasih peneraju acara Barisan Kehakiman Adil Saksama, div-div kehormat berkarisma, para guru penuh wibawa, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara, Lambang Kesatuan Bangsa. Sebelum kita kupas dengan lebih mendalam, izinkan saya mentafsirkan dahulu mauduk pidato saya pada hari yang mulia ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Rukun Negara bermaksud falsafah negara Malaysia yang mendukung 5 prinsip utama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun Negara dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan ketenteraman negara. Manakala lambang kesatuan bangsa bererti simbol atau tanda yang menunjukkan perpaduan sesuatu bangsa. Persoalannya, bagaimanakah rukun negara menjadi lambang kesatuan bangsa? 3 prinsip rukun negara bakal kita telusuri bersama. Sidang hadirin yang dimuliakan, prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan. Prinsip ini menekankan bahawa setiap insan perlu mempunyai pegangan dalam kehidupan kerana hal tersebut merupakan fitrah semula jadi manusia. Saya yakin bahawa setiap agama mengajar nilai kebaikan serta bantu-membantu mencipta kestabilan masyarakat. Dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, setiap rakyat bebas mengamalkan kepercayaan dan cara hidup masing-masing. Perjanjian ini juga memastikan hak dan kepentingan setiap rakyat sentiasa dijaga demi menjamin keharmonian negara. Waimar rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa, kita dapat hidup dalam suasana harmoni dan tenteram. Justifikasinya, kita wajarlah menghormati amalan agama orang lain agar perpaduan negara tetap terpelihara. Hadirin yang budiman, prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini membawa maksud setiap warga negara Malaysia patut memberikan sepenuh taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Marilah kita mengimbau kembali wa'adat antara Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun. Wa'adat tersebut memperlihatkan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat, di mana pemerintah berperanan menjaga keselamatan rakyat, manakala rakyat menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Dalam pada itu, sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia berjaya menduduki tempat keempat dalam Tamasya Sukan SEA 2025 di Thailand dengan membawa pulang 231 pingat, iaitu 57 emas, 57 perak dan 117 gangsa. Izharlah bahawa kita mestilah menghormati pemimpin sekaligus mengharumkan nama negara supaya Malaysia terus melakar kecemerlangan, persis bicara bujangga, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju di pesada dunia. Hadirin yang dihormati, akhir sekali prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Umum mengetahui bahawa undang-undang merupakan salah satu ciri dalam membentuk sebuah negara yang sentosa. Prinsip ini amat penting bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terjamin.
Sebagai analoginya, dalam kehidupan di sekolah, setiap murid perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi membentuk disiplin dan membendung tingkah laku yang negatif. Maka, tidak hairanlah menurut laporan Indeks Keamanan Global, Malaysia berada di kedudukan ke-13 dalam senarai negara paling aman di dunia. Tegasnya, kita hendaklah mematuhi kanun yang diperkenalkan supaya negara yang berdaulat mampu diwujudkan. Hadirin yang berbahagia, tuntasnya rukun negara bukan sekadar dilafazkan ketika perhimpunan. Sebaliknya, perlu diterapkan dalam diri setiap rakyat bagi memastikan tragedi hitam 13 Mei 1969 tidak berulang kembali. Oleh itu, ayo kita sebatikan keikhlasan dan gilapkan perpaduan persis peribahasa, serumpun bak serai, sesusun bak sirih agar keamanan negara terus dalam genggaman. Sebelum saya mengundurkan diri, eloklah kiranya kita menghayati dahulu kata-kata Perdana Menteri ketiga Tun Hussein Onn. Perpaduan adalah asas kekuatan negara. Ketahuilah hadirin, untuk aman kita perlukan kekuatan. Percayalah, rukun negara, lambang kesatuan bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.